Assalamualaikum guys, macam mana korang nak check lokasi barang yang telah korang beli dekat Shopee? Okay, let's go. So pertama sekali korang buka dulu apps Shopee, kemudian dekat bahagian sini korang klik Me. Macam saya barang semua dah settle, dah sampai, tapi saya akan tunjukkan lah contoh macam mana nak check. So korang tekan je to receive. So to receive ni adalah barang yang on the way. Okay, barang yang on the way nak sampai. So let's say lah barang saya semua dah tak ada dah sini. So saya tunjuk contoh je. Korang pergi kat bahagian to receive, dia akan ada option macam ini. So korang klik je produk korang. Kemudian dekat bahagian sini korang tekan shipping informations. Okay, tekan sini. Kemudian dekat bahagian sini dia akan tunjuk barang kita berada di mana pada masa sekarang. So kalau korang tengok dekat sini 4 Jun order is placed. So saya buat order masa tu 4 Jun. Kemudian seller buat preparing pada 5 Jun. Kemudian dia berada dekat dekat mana ni? Dia bagi tahulah dekat ada Wangsa Maju. Kemudian dia berada dekat out for delivery, dia bagi tahu 6 Jun out for delivery. Kemudian 6 Jun juga sampai dekat tempat collection. Kemudian hari ni saya ambil barang. So kita boleh tahu barang kita berada dekat mana sekarang. So tak perlu tanya seller pun barang saya kat mana, barang saya kat mana. Korang just boleh check sendiri barang korang berada dekat mana dengan cara yang saya tunjukkan ini. Okay, korang pergi je dekat bahagian produk yang ni. Contohlah yang ni dekat bahagian to receive sama je sebab to receive saya dah kosong. So korang select je barang yang korang on the way tu, tekan sini. Kemudian tekan shipping informations. Okay guys, itu saja. Sekiranya korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Hello On Far dan jumpa pada next video. Assalamualaikum.